Okey, kalau kita tengok dekat sini, buat sebagai rumah keluarga, tempat adik-beradik, keturunan parents, kita buat aktiviti keluarga. Sebenarnya saya suka kalau jawapan yang macam ni. Sebab apa? Sebab nak mengeratkan silaturahim. Itu pada saya baguslah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang banyaknya bila buat urusan harta ni dia bergaduh. Dia jadi berebut. Kalau kata nak merapatkan silaturahim itu benda yang terbaik dan saya sangat sokong. Cuma bila kita dah tak ada, yang ini bila cerita ke depan. Kalau kita ada, saya rasa mungkin tak ada masalah sebab hubungan adik-beradik semua okey. Cuma bila generasi yang seterusnya, kebanyakan yang saya tengok, bila generasi yang ke bawah ni, lama-lama dia pun tak ambil tahu dah pasal harta nak buat rumah warisan apa semua ni. Dia akan jadi masalah apabila makin lama makin ramai yang dah meninggal. Dia akan jadi lapis, mungkin pada peringkat awal lapis 1 kita cakap tuan tanah lah ataupun pemilik. Dia turun ke level 2, lapis kedua pula banyak meninggal. Lepas tu ada lagi meninggal. Benda-benda macam tu yang kadang-kadang di luar daripada kita punya kawalan. Benda yang ni yang kita tak boleh handle. Lagipun sebab kita dah tak ada. Sebab tu pada saya sangat saran untuk selesaikanlah awal-awal supaya tak jadi isu di kemudian hari. Sebab saya dah pernah urus hampir 55 waris. Itu pun macam-macam hal. Itu pun pada tuan-tuan yang tengok video ni mungkin kata tak, mungkin dah ramai 55 orang tu. Sebenarnya ada yang lagi ramai daripada 55 ni pun ada. Jadi bukan mudah lah kalau kita nak uruskan bila dah waris dah banyak macam tu. Itu respon saya lah.